akan cuci reel ni, aku biarkan dalam 2-3 hari dan aku keringkan lah. Lepas 3 hari tu aku akan minyakkan dia. First kali korang kena ada minyak lah, 2 jenis minyak. Satu minyak high speed nya, satu lagi minyak yang sedikit pekat lah. First kali kita akan buka dulu lah dia punya set plate ni. Ok, kat bearing side plate belah magnet ni, korang pakai, korang titikkan minyak 1 titik dekat sini. Ok, lepas tu korang biarkan sini dulu. Korang minyakkan dekat bearing bearing apa, pinion gear. Pinion gear ni, bearing kat sini ni kau kena pakai minyak pekat sikit supaya air masin tu tak boleh nak masuk sampai ke dalam lah. Dia jadi protection untuk air masin juga lah. Cukup 1 titik lah, 1 titik ataupun 2 titik. Dah settle lah. Lepas tu dekat spool ni pun aku akan letak minyak high speed sini dengan sini. 1 titik, 1 titik. Dah cukup. Tu korang pasang balik. Okay, pasang balik. Dah settle lah. Seterusnya korang boleh letak dekat tension knob ni. Tension knob ni korang pakai minyak high speed ni, minyak cair lah. Tak 1 titik, settle. Lepas tu korang punya ni pun kena buka. Korang buka ni. Ok, korang minyak sini 1 titik, sini 1 titik. Tu korang pasang balik. Ni supaya reel korang boleh bertahan lama lah, supaya bearing korang tak senang kena corrosion.